Hari ni, aku nak cakap tentang satu topik yang memang ramai sangat tanya bila masuk kedai game. Bila nampak dua jenis PlayStation 5 terpampang dekat rak, satu digital version, satu lagi disc version, mesti terus keluar soalan, bro, yang mana satu aku patut beli ni? Jadi, dalam video ni, aku akan bantu korang buat keputusan dengan tenang. Sebab dua-dua nampak sama, tapi sebenarnya cara dia berfungsi, cara korang main game dan cara korang jimat duit, semua tu boleh jadi berbeza besar kalau salah pilih. Let's ajar! Assalamualaikum geng. Bersama aku lagi Ajak, dan siapa-siapa yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Subscribe sekarang sebelum akaun PS5 kau aku hack. Dan siapa-siapa yang nak donate untuk channel ni, link donation dekat ruangan description. Terima kasih. Okey geng, kalau korang tengok dua-dua model PS5 ni, luar nampak hampir sama. Saiz dia lebih kurang. Design dia pun putih dan hitam dengan lengkung futuristik tu. Tapi kalau kau tengok betul-betul, yang digital edition tu nampak sedikit lebih kurus. Bukan sebab tak makan, tapi sebab dia tak ada slot cakra ataupun slot nak letak CD tu. Ya, betul geng. Mesin digital ni langsung tak ada tempat nak masukkan CD. Maksudnya, semua game korang nanti kena beli dan download secara digital terus daripada PlayStation Store. Tak ada lagi buka kotak, tak ada lagi bau plastik baru dari CD tu, dan semuanya digital. Manakala versi PS5, versi disc pula datang dengan Ultra HD Blu-ray Drive yang membolehkan korang main game fizikal termasuk CD PS4 lama. Kalau korang ada koleksi game lama daripada zaman PS4 dulu, berita baiknya semua itu boleh dimainkan dekat PS5 versi disc tanpa problem geng. Dan bonus tambahan, korang boleh tonton Blu-ray movie juga. So, boleh dikatakan versi ni lebih serba boleh. Tapi ada lagi ke orang tengok movie guna DVD kan? Sekarang kita masuk bab yang paling sensitif. Korang tahulah kan, kalau sensitif ni bab apa? Bab duit geng. PS5 Digital Edition biasanya lebih murah, beza dalam lingkungan RM400 ke RM500 daripada versi disc. Mungkin nampak kecil, tapi bagi setengah orang, beza ni boleh jadi penentu besar. Kalau dah jimat RM500, boleh guna beli satu game tambahan ataupun controller bro. Betul tu. Tapi, jimat masa beli belum tentu jimat bila main dalam jangka masa yang panjang. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab semua game digital ni korang kena beli daripada PlayStation Store. Dan harga digital ni biasanya lebih mahal daripada game fizikal. Tapi tunggu dulu. Terutamanya kalau korang jenis suka beli game baru masa hari pertama dia keluar. Untuk game baru kan. Contohnya, satu game baru kadang-kadang dijual digital RM299. Tapi kalau cari dekat kedai fizikal boleh dapat RM250. Malah kalau tunggu sikit, kedai second hand boleh dapat bawah RM200. Bezanya lama-lama boleh jadi besar. Tapi game versi digital akan murah juga. Nanti aku akan cerita dengan lebih detail dekat kelebihan dia. Okey, jom aku ceritakan kelebihan beli versi disc dulu dekat korang. Kalau korang jenis gamer yang suka koleksi, suka simpan kotak game atas rak, suka pusing CD bila nak main, PS5 disc version ni memang untuk korang. Sebabnya, korang masih boleh pinjam game daripada kawan, beli second hand, malah jual balik lepas habis main. Korang bayangkan beli game baru RM250, main 2-3 minggu, lepas tu jual balik RM180. Korang sebenarnya cuma rugi RM70 je untuk pengalaman yang penuh main game. Kalau digital, bila dah beli, memang korang tak boleh nak jual balik langsung. Dia kekal dalam akaun korang sampai bila-bila, sama ada korang main ataupun tidak. Selain itu, versi disc juga sesuai untuk korang yang rumahnya internet slow. Sekarang ni, game AAA saiz dia bukan main besar geng. Kadang-kadang sampai 100GB lebih. Kalau LAN rumah korang macam siput sedut, korang memang akan menyesal beli versi digital.
Dengan bersih disk, korang boleh terus install dari CD tanpa tunggu berjam-jam muat turun ataupun download. Dan satu lagi kelebihan, kalau PS Store ada masalah, server down ataupun akaun kau kena sekat, game fizikal korang masih boleh dimainkan tanpa halangan. Kira macam ada backup dunia sebenar untuk game korang. Tapi, aku tak nafikan, PS5 Digital Edition pun ada tarikannya yang tersendiri. Apa kelebihan yang ada dengan Digital Edition ni? Dari segi rupa, dia nampak lebih kemas dan juga simetri. Tak ada bonggol tepi sebab tak ada cakra. Kalau korang jenis suka setup minimalis yang nampak bersih dan moden atas meja, versi digital memang nampak lebih estetik. Selain itu, semua urusan beli game jadi mudah gila, geng. Korang tak perlu keluar rumah, tak perlu tunggu pos, tak perlu buka kotak, hanya buka PlayStation Store, pilih game, tekan beli dan tunggu download siap. Senang, cepat dan selesa. Dan kalau korang rajin tunggu masa sale besar dekat PS Store, contohnya Black Friday ataupun End Year Sale, harga game digital boleh jatuh murah sangat. Kadang game RM250 boleh jadi RM60 je, geng. Inilah kelebihan yang aku cakap tadi. Kalau pandai tunggu, memang berbaloi. Lagi satu, PS5 digital ni sesuai untuk korang yang tak suka simpan benda. Tak ada CD, tak ada kotak, semua dalam library digital korang. Nak main, scroll je dan klik. Tak payah cari CD, mana yang hilang. Cuma, kena ingat bila semuanya digital, semua bergantung pada akaun PSN korang. Kalau akaun tu hilang, kena hack atau korang lupa password, semua game tu boleh hilang, geng. Dan satu lagi, korang kena pastikan storage konsol cukup besar. Sebab game zaman sekarang memang makan ruang gila-gila, geng. Tapi, andai kata kalau korang dah terbeli digital version dan ada duit lebih, nak upgrade, Sony ada jual external disk drive. Harga dia boleh tahan mahal. Sekarang, mari kita cakap bab gaya hidup. Kalau korang jenis gamer yang suka main satu game lama-lama, contohnya FIFA, Call of Duty ataupun Genshin Impact dan jarang tukar-tukar game, versi digital mungkin lebih sesuai. Korang beli sekali, pasang dan main bulan-bulan tanpa risau CD rosak. Tapi kalau korang jenis yang suka cuba game baru setiap bulan, beli, main, jual, tukar, versi disk jauh lebih praktikal sebab korang ada flexibility nak jual balik dan tukar-tukar game dengan member korang. Dan satu lagi, benda yang ramai mungkin tak sedar, kalau korang beli PS5 disk version, korang boleh main semua game digital juga. Tapi kalau korang beli PS5 digital, korang takkan boleh main game physical langsung. Maksudnya versi disk ni lebih universal. Dia boleh buat dua-dua, bukan dua alam. Jadi, walaupun harganya sedikit mahal, dalam jangka panjang dia bagi lebih banyak kebebasan. Kesimpulannya, dua-dua PS5 ni memang tak ada satu pun yang betul-betul lebih bagus daripada yang lain. Yang penting, korang kena tahu gaya korang main game macam mana. Kalau korang jenis gamer modern, suka cepat, tak kisah beli digital, suka setup clean dan tak simpan CD, ambillah PS5 Digital Edition. Tapi kalau korang jenis old school, suka koleksi fizikal, nak boleh pinjam game dan nak ada pilihan antara digital ataupun fizikal, ambillah PS5 Disc version. Jangan beli sebab orang lain cakap, beli sebab korang tahu cara korang main. Dan yang paling penting, ukur baju di dompet sendiri. Betul ke peribahasa tu? Faham-faham lah ya. Sebab akhirnya, konsol tu korang yang guna hari-hari, bukan orang lain. Jadi, macam mana, geng? Korang tim digital ataupun tim disk? Cuba komen dekat bawah. Aku nak tahu pendapat korang. Itu saja perkongsian aku pada kali ini. Kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan like, subscribe dan loceng untuk support channel Let's Ajak. Supaya aku boleh terus buat video santai macam ni. Jangan lupa donate juga, geng. Pepatah Inggeris pernah berkata, cut your coat according to your clothes. Wah. Macam biasa, geng. Keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's Ajak.